Sekarang ni mungkin boleh perkenalkan diri, beritahu nama, sekolah dan subjek apa yang awak ambil dekat Fast Track Academy. Okay, nama saya Anualia Maisara binti Ahmad Suhaidi. Saya dari Sekolah Bukit Gambir. Saya ambil subjek Matematik dan Sains BI. Matematik dengan sains dengan Cikgu Madudi dengan Cikgu Sofia. Sofia, betul? Okey, baik. Bila anda mula menyertai kelas Fast Track Academy? Sebenarnya tak pernah ingat sangat, tapi rasa dalam pertengahan bulan Pertengahan bulan tahun ni? tahun ni baru tahun join ni. Fast Track. Di mana awak kenal Fast Track Academy? Saya kenal Fast Track ni daripada kawan saya sebab kawan saya pun dah lama dekat Fast Track. So dia kata boleh join Fast Track. Dia kata Fast Track ni ajak okey semua. So saya pun macam okey tak apalah, bagi kita parents kata nak main tuition dekat Fast Track. Oh, okey, faham. Baik. Nombor 3. Apakah cabaran utama anda sebelum sertai kelas Fast Track Academy? Especially dalam belajar lah. Cabaran saya first masuk tu saya nak kena biasakan diri dengan orang-orang baru, dengan cikgu-cikgu baru semua. Lepas tu cabaran saya kena, macam saya kan masuk lambat, so apa yang dia ajak tu dah ke depan. So saya nak kena cepat tangkap lah. Tapi okey lah sebab cikgu pun tanya ada yang faham ke tak apa semua. So alhamdulillah okey lah. Okey, baik. Seterusnya, selepas join Fast Track Academy, apa perubahan positif yang anda rasa pada diri sendiri? Kalau ikutkan nak fokus dekat sains lah. Macam dulu memang sains memang teruk lah. But after join Fast Track ni dengan Cikgu Sofia ajak memang faham gila. So that's after masuk Fast Track ni, bila ada exam macam makin meningkat. So tu benda yang saya macam Faham. appreciate cikgu. Okey, baik. Seterusnya, apa yang anda paling suka tentang kelas Fast Track Academy? Paling suka sebab semua cikgu yang ajar semuanya sporting, jenis mengajar happy-happy, melawak semua. And paling best sekali sebab cikgu fokus dekat kita. Kalau macam kita tak faham, cikgu akan explain tanpa kira berapa kali sekalipun. Cikgu tetap explain. Yang awak maksudkan itu termasuk kelas yang fizikal atau online? Online tak. Online tak? Yang Ambil fizikal fizikal saja, betul. Okey, faham. Seterusnya, apakah satu perkara paling berharga yang anda dapat daripada Fast Track Academy? Paling berharga mungkin cikgu kot, kenal Cikgu Sofia dengan Cikgu Maimudi. Okey, faham. Seterusnya, dalam satu ayat pendek awak kena sambung lah. Fast Track Academy bagi anda adalah? Fast Track Academy bagi saya adalah satu tempat yang di mana saya boleh berjaya. Alhamdulillah. Okey, seterusnya, siapa yang anda rasa patut join Fast Track Academy? Of course lah, dekat siapa yang Form 5 yang nak ambil SPM, memang saya guarantee insyaAllah boleh dapat result yang lebih better. Cikgu-cikgu kat sini pun semua okey. So saya memang lebih prefer budak-budak Form 5 masuk awal supaya nanti tak terlepas apa yang cikgu ajak pada awal. Faham. Okey, baik. Mungkin saya boleh spesifikkan sikit. Kita tahu ada banyak lagi pusat tuition dekat Pulau Pinang ni terutamanya. Jadi kenapa awak pilih Fast Track Academy? First awal sebab dekat dengan rumah. Okey, faham. Kita sebab saya dulu tak salah saya waktu saya kecil, darjah berapa tak ingat, saya pernah join Fast Track. So saya rasa macam okey. Lepas tu kawan-kawan pula cakap Fast Track memang okey. Lepas tu jadi saya macam tak apalah, disebabkan ramai yang cakap okey, saya ambil Fast Track daripada tuition-tuition yang lain. Okey, faham. Jadi kita pergi lebih spesifik untuk Fast Track Academy sendiri. Awak tahu Fast Track Academy kita gunakan konsep explore and discover. Jadi mungkin bila awak masuk kelas tu, awak boleh detect tak, elemen ni yang Fast Track guna yang lagi saya faham. Ada tak? Tak kisahlah dari segi games ke, sebab kita guna konsep juga fun learning kan. Saya rasa mungkin bila macam cikgu akan buat group by group, then macam kita discuss dengan kawan kita, and then bila kita salah, cikgu explain lagi spesifik dengan apa yang subtopik yang cikgu bagi. So saya rasa yang tu yang lebih macam membuatkan saya lagi faham. Sebab cikgu akan berbahagi subtopik kepada one of the group, and then semua kena bentang dekat depan macam mana pun semua. Bila salah, cikgu tegur. So yang tu membuatkan saya lagi faham satu persatu subtopik. Okey. Alright, kita akan berbaki lagi 2 soalan. Soalan yang saya kenal, saya nak tanya, cabaran paling besar yang awak kena hadapi, terutama selepas trial sebelum menghadapi SPM, ada tak?
Kena kejap balik tingkatan 4 punya topik. Sebab saya memang slow sikit. Memang jenis lambat tangkap. So cabaran yang paling tinggi saya nak kena flashback balik form 4. Nak kena cari balik kertas-kertas yang cikgu bagi dulu. Itu bagi saya susah sebab nak kan sekarang kita duk fokus form 5 punya topik. Form 4 macam jarang cikgu ajar. So nak kena flashback, nak kena remind balik apa yang belajar tu bagi saya sangat susah. Sebab saya jenis slow sikit. Faham. Okey, ada ini. Kalau lah diberi peluang, awak boleh turn balik masa, forward balik masa. Awak nak tak join FTA kalau dia buat seminar untuk recap balik semua syllabus form 4? Of course. Mestilah saya nak join. Kalau ada tu memang saya nak join sangat-sangat. Sebab benda tu memang membantu gila. Sebab dalam SPM pun banyak keluar juga untuk form 4 apa semua. Jadi saya akan, walaupun kena banyak ke apa kan, saya tetap akan. So benda tu sangat-sangat membantu. Faham, sebab hampir 50% juga kan soalan form 4 betul. kan. Okey. Baik, kalau ikutkan semua soalan kita dah habis. Okey, ada mungkin boleh bagi pesanan untuk adik-adik batch 08 yang nak ambil SPM tu ni? Okay, for all of that, untuk 08 yang nak ambil SPM, tolong study awal-awal. Jangan kalut, jangan tinggal solat. Sentiasa berdoa dan usaha sungguh-sungguh sehabis boleh. Sebab kalau ikutkan memang SPM dia tak adalah teruk sangat soalan dia. Cuma memang akan kena usaha. So harap-harap tolonglah usaha berawal dan jangan main-main. Itu dia pesan daripada kakak Ainul kita, SPM Champs kita untuk 07. Baik Ainul, itu saja daripada Fast Track Academy. Fast Track Academy, terima kasih kepada Ainul sebab sudi untuk join kami. Okey, semoga terus maju jaya dan dimewahkan rezeki dia. Okey, terima kasih Ainul. Fast Track, masa depan kita semua. Langkah maju.